Internasional. Saya Nur Anis Maya. Hari ini kita dalam program Amali Sembelihan Pendidikan Islam. Bersama saya sekarang ialah pelajar tingkatan 4 dan guru yang terlibat secara langsung dalam program ini. Tanpa melengahkan masa, mari kita ke wartawan lokasi, iaitu Raja Nur Ashifah. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program hari ini program ini disediakan untuk pelajar tingkatan 4, iaitu program amali sembelihan. Semua pelajar tingkatan 4 terlibat, di mana mereka diberi kumpulan menurut kelas masing-masing, dan setiap kelas kita beri sebanyak 4 ekor ayam untuk disembelih, diproses dan last sekali dimasak, dan di akhirnya ada satu pertandingan untuk proses ini. Dan ia adalah satu inisiatif Panitia Pendidikan Islam untuk melengkapkan pelajar dengan amali ataupun boleh melakukan sembelihan sendiri untuk pada masa akan datang, terutamanya pelajar perempuan. Alhamdulillah, saya amat berpuas hati dengan program hari ini. Pertama, syabas tahniah kepada pihak pentadbir kerana memberi kerjasama yang baik kepada kami Panitia Pendidikan Islam untuk melaksanakan amali sembelihan ini. Dan syabas tahniah juga kepada guru pendidikan Islam SMK Kebang, kepada warga guru yang sama-sama saling membantu untuk menjayakan program ini. Paling saya kasihi adalah pada para pelajar yang mengambil peluang untuk mempraktikkan daripada teori kepada amalan ini, supaya suatu masa nanti mereka boleh melakukan sembelihan sendiri, dan lagi dia boleh melakukan silaturahmi yang berkukuh di antara guru dan pelajar sekolah ini. Terima kasih. Pada saya, program ini sangat seronok kerana itu kali pertama saya membawa persembelihan. Jadi saya rasa penting dia untuk membagi ayam. Yang mencapai saya belajar dan saya dapat mengambil amal sembelihan bersama rakan-rakan saya. Amal mencapai dah masa sembelih ayam tu, sebab saya tak nak buat silap dan saya dapat mengisi haiwan tu. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi pandangan. Program seperti ini menunjukkan bahawa pendidikan Islam bukanlah sekadar teori, tetapi boleh dihidupkan dengan amali yang membina iman dan jati diri. Sahaja paparan untuk bacanya untuk episod kali ini. Sehingga berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Bye.